Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. So, pada malam ini tepat jam 9 malam kita punya sesi untuk kelas pembentangan topik by topik berkaitan dengan tajuk-tajuk yang ada dalam tuju ekstra. Pada malam ini pengkhususan khusus untuk tajuk package dan juga strategi advance dividend. So, package dan strategi advance dividend yang ada di dalam tuju ekstra ni mungkin sedikit berbeza dengan syarikat-syarikat yang lain. So, memang jarang-jarang kita dengar tentang package dan juga strategi ataupun advance dividend yang ada dalam mana-mana company. Yang saya tahulah sepanjang saya berkecimpung dalam dunia networking, ini adalah program ataupun company pertama yang mengeluarkan strategi advance dividend. Baik, kita tengok tajuk dia. Yang ni, package dan strategi. Kita tengok topik yang pertama iaitu tentang package. Okay. Kita panggil sebagai shareholder agreement package sebab ini adalah sistem community dan semuanya ibarat shareholder di dalam Tuju Extra. Semua orang ada share part bahagian masing-masing. Kalau kita tengok sekarang ni, package yang ada adalah tiga package, USD 20, USD 50 dan juga $100. Tetapi package ini bukanlah package yang, ini adalah package kekal, 20, 50 dan 100 adalah kekal. Ini adalah package permulaan. Dan dalam perancangan, pihak syarikat akan menambah package bergantung kepada kemasukan ahli-ahli ataupun seberapa besarnya komuniti. Contoh dia, selepas $100, kita akan onkan package $250, kemudian kita akan onkan package $500, dan juga kita akan onkan juga package yang besar lagi, $1,000, $1,500, $2,000, mengikut kapasiti komuniti. Kalau kata komuniti semakin besar, InsyaAllah benda tu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kalau kata agak perlahan komuniti ni membesar, makanya mungkin ambil masa 2-3 bulan lagi baru kita akan on kan package-package yang ada tambahan yang seterusnya lah. Okay. Ini untuk package basic ya, $20, 50, $100. Tanpa sebarang pangkat, tanpa sebarang apa-apa sekalipun, tanpa sebarang imbuhan, tanpa sebarang insentif. Setiap orang layak dapat 2 kali ganda daripada nilai package dia. Contoh, yang join $20 boleh dapat hingga 40 maksimal pendapatan dia. $50 dia boleh dapat daily dividend. Tak buat apa-apa pun dapat sehingga $100. Untuk $100 punya package dia boleh dapat sampai $200. Okey. Dia boleh bermula dengan 20, 50 ataupun 100. Tetapi katakanlah banyak orang tanya soalan ni, soalan tentang upgrading dah apa semua kan. Okey, katakanlah kita bermula dengan package $50. Okey, setelah satu masa dah dapat $100, kita pun nak turunkan sikit lah sebab modal kurang. Kita boleh sebenarnya downgradekan ke package $20. Tak ada masalah. Cumanya, bila kita purchase $20 ni, purchase $50 ni, hanya sebanyak 5 kali sahaja. $20 kita boleh purchase sehingga 5 kali, $50 pun kita boleh purchase sehingga 5 kali. Maksudnya 50 dah sekali, kita turun 20. So 20 punya dah sekali lah. Kemudian kita pergi kepada 100 pula, ada rezeki lebih. Alhamdulillah, 100. Lepas tu kita nak turun yang 50. So 50 ni dah 2 kali lah. Okay? So kita nak pergi kepada 20 pula. Boleh, tak ada masalah. Tapi cumanya setiap kali kita purchase 20 hanya 5 kali je boleh. Dalam seumur hidup ni 20 kali, 5 kali saja boleh purchase 20. 5 kali saja boleh purchase yang 50. Tapi yang 100 unlimited lah, tak ada masalah. Kita nak purchase berapa banyak kali pun boleh. Kan? So kita nak purchase apa? Pagi kita purchase $20. Petang kita nak purchase pula $20. Boleh, tak ada masalah. No problem. Hari yang sama nak purchase 10 kali yang 100 pun boleh. Tapi yang $20, 5 kali. Pagi purchase sekali. Dapat $40. Petang purchase sekali. Dapat $40. Ibarat macam tu lah. Boleh, satu hari nak purchase banyak kali pun boleh. So ini adalah package dia. Buat masa ni, kita onkan 3 dahulu sebagai permulaan. Okay, faham ya? Ini adalah tentang package-package yang ada. Okay, ini adalah fungsi ataupun function yang jarang-jarang, tak tahulah, saya tak pernah jumpa. Tapi ada juga kawan-kawan yang bagi tahu ada sesetengah company dulu ada buat konsep yang macam ni. Yang dipanggil sebagai advance dividend. Okay, advance dividend ni kalau kita tengok dekat package ni, yang katakan max income ni dipanggil dividend lah ni. Yang setiap hari kita dapat ni, wajib kita dapat ni. Okay, so advance dividend ni maksud dividend tadi tu yang 40, 100, 200 tu kita boleh ambil sebagai in advance. Kita boleh ambil terus. Katakanlah kita jual pagi 20, lepas tu nak ambil terus 40 tengah hari tu pun boleh. Kan? Kemudian kita jual 100 pula. Kita nak ambil terus dividen total $200. Boleh. Tekan saja button advance dan dia akan keluar. Okey. Kenapa diwujudkan advance dividend ni? Okey. Kenapa diwujudkan advance dividend? Okay, ya? Nanti kita akan terangkan. So kita tengok advance dividend ni berapa banyak dia boleh ambil. $20
Kalau tak ada pangkat apa-apa, dia dapat 2 kali ganda lah. So, 40. Kalau $50, tak ada pangkat apa-apa, dia dapat sampai 100 lah. $100, tak ada pangkat apa-apa, 200 lah. Tetapi kalau yang berpangkat V1, V2, V3, V4, okay, katakanlah kita V3. V3 ni bermaksudnya income kita 5 kali ganda. 3, 4, 5. 5 kali ganda. So, $20 bila kita tekan saja advance, kita akan dapat $100 lah. Sorry. Betul. Betul. $100. Kalau $50, kita tekan aja advance. Kalau kita V3, kita dapat $250 lah. Kalau yang $100, kita tekan saja advance, kita boleh dapat sehinggalah $500. So, dia ada dua. Kalau kata tak ada pangkat apa-apa, 2 kali ganda, ataupun maksima income kita, bila kita boleh tekan button advance tu, immediately. Register, approve, kalau kita nak tekan terus pun boleh. Okay? Tetapi, jangan tekan sekiranya anda tak nak buat apa-apa yang berkaitan dengan tiga perkara ni. Ni. Okey, jangan tekan button advance tu selagi anda tak nak buat tiga perkara ini. Button advance tu diwujudkan adalah untuk pertama untuk penajaan ahli baru. Bukannya kita boleh withdraw untuk penajaan ahli baru, dan untuk membuka akaun kita sendiri pun boleh, ataupun kita nak cipta keuntungan mengikut kehendak kita. Okey, saya terang satu-satu. Saya tunjuk ni, penajaan ahli baru. Apa fungsi dia apabila kita tekan button advance? Semua advance tadi akan masuk ke dalam register wallet. Dia bukan masuk dalam bonus wallet. Kalau masuk dalam bonus wallet, company memang bankrupt. Okey? Dia masuk dalam register wallet dahulu. So, apabila dia masuk di dalam register wallet, kita boleh gunakan 50% daripada nilai join yang nak join tadi tu. Katakanlah kawan kita nak join dengan nilai $100. Kita boleh pakai $50 untuk daftarkan dia. Okey. So kalau katakanlah dia nak join 100, kita dapat cairkan $50 kita punya register wallet. Bermaksud dia, kita boleh cairkan kita punya dividen, keuntungan kita cepat. So katakanlah kita join package $50. Okey. Kemudian kita pun tekan button advance, kita dapat $100. $100. Kita taja je satu orang ahli baru, apa yang kita dapat? Kita dapat balik duit kita $50. Walaupun ada lagi di dalam register wallet tu $50. So apabila kita menaja orang yang kedua, kita dah dapat untung 100% dah. Ya, dalam hari yang sama. Itu digunakan, itu diwujudkan advance dividend ni. Supaya apa? Supaya bagi orang yang menaja, bagi orang yang bergerak, bagi orang yang buat kerja, dia tak nak masuk $100, tunggu sampai sebulan baru dapat 200. Mungkin kalau anda rajin, $100 yang anda join hari ni, anda dapat hasilkan $200 dalam hari yang sama. Kemudian baru masuk balik 100, baru balik 100 kat macam tu. So digunakan untuk penajaan ahli baru. Okey. Dan yang kedua dia untuk buka akaun kita sendiri. Kita dah ada satu akaun. Okey, kita nak buka akaun kedua, tak perlulah kita bayar full. Kenapa kita nak bayar penuh? Kita tekanlah advance dividend daripada akaun yang pertama. So apabila kita dapat di dalam register wallet, kita buka akaun kita sendiri, akaun yang kedua, kita gunakan daripada register wallet kita sendiri. Dan nanti saya akan tunjukkan di page seterusnya. Dan ini yang dikatakan cipta keuntungan mengikut kehendak anda. Saya tahu ramai yang ada di dalam tuyu ni, kan, saya tak kata 100 orang lah. Mungkin ada yang bergerak hari ni, leader-leader, yang mendapat keuntungan sehari sehingga 300 ke 400% hanya dengan advance pattern ni. So, dia join 100, dia tekan advance, dia terus dapat 100%. Ada, habis buat belanjaan. Grup dia nak bergerak, grup dia perlukan register wallet, apa semua. So, dia cipta keuntungan dia sendiri. Ya. Untuk para leader yang mana anda aktif, kalau anda perhatikan betul-betul, advance dividend button ni adalah satu butang ataupun satu jalan untuk anda create anda punya profit ratusan persen setiap hari. Ya. So ini yang dikatakan cipta keuntungan mengikut kehendak anda sendiri, ya. Dan walaupun anda biasanya kalau katakanlah dulu kita para leader-leader kita join satu company. Apabila kita join satu company, memang company kata boleh pakai bonus kita 50% apa semua. Tapi on the first day, pada hari yang pertama kita join, kita tak ada bonus, kita tak ada wallet, kita tak ada apa semua. So apa yang berlaku? Kita submit sama ada pada upline apa semua kan. Jadi kita tak boleh create kita punya keuntungan pada hari yang pertama. Tetapi dengan advance dividend ni, kita boleh create keuntungan kita ratusan persen ke, ribuan persen ke, on the first day you join dalam tuju extra. So, inilah kehebatan advance dividend. Ya? Dan ramai orang cakap, oh sama, company lain pun boleh pakai bonus. Tapi kita kena create bonus dulu.
Yang ni kita tak, ini kita create kita punya wallet kita melalui button advance. So, compare dengan the other company memang sangat-sangat berbeza function advance dividend ni. Okay. Kalau kita tengok seterusnya, ini yang saya katakan. Maksud saya, apabila kita nak buka akaun kita sendiri, okay, katakanlah kita join package akaun yang pertama ni, $100. Okay, kita nak buka akaun yang kedua, kita nak buka akaun yang ketiga. Kita nak ada 3 akaun. So, apabila kita nak ada 3 akaun, apa yang kita buat? Kita tak perlulah keluarkan modal sehingga 100, 100, 100. Normal kita akan keluarkan $300. Tetapi, kalau katakanlah dengan teknik yang betul, kita hanya keluarkan modal $200 sahaja. Dengan $200 ni, apa yang kita buat? Kita join account yang pertama $100. Kita klik button advance, dapat $200. Masuk dalam register wallet. Gunakan 50%, iaitu $50 untuk daftar account yang kedua. Gunakan $50 lagi untuk daftar account yang ketiga. So, apa yang kita bayar pada company? Kita hanya tambah lagi $50 to UE wallet, $50 to UE wallet, berapa total? $100. So, akaun pertama modal kita $100, akaun sini $50, akaun sini $50. Total keuntungan kita, total modal yang kita keluarkan hanyalah $200 sahaja. Tapi kita dapat berapa akaun? Kita dapat 3 akaun. Walaupun bukan ketiga-tiga ni jalan daily dividend. Of course, akaun yang pertama ni dah tak ada daily dividend. Tetapi akaun ini ada, akaun yang ini pun ada. So, berapa kita punya potential income besar? Sebab apa? Kita dah ada akaun standby satu di atas ni. Apa-apa yang kita nak guna pakai, kita nak untuk makan bonus, untuk apa, still kita boleh activatekan dia. No problem. Tak ada masalah, tak ada isu. So, 3 akaun ni boleh dibuat dengan hanya modal $200 sahaja. Okay. So, inilah fungsi-fungsi advance button yang digunakan oleh ramai orang dalam Tuju Extra ni yang faham untuk create dia punya income, untuk buka account, untuk penajaan apa semua. Dan fungsi advance dividend ni sangat-sangat dahsyat. Sebab apa, saya sendiri pun, kawan-kawan saya sendiri pun, mana-mana yang faham tentang advance dividend ni, dia tahu tentang function advance dividend ni, dia memang create profit yang berganda-ganda every day, setiap hari. So, kalau faham betul-betul, hadamkan betul-betul, ini adalah fungsi advance dividend. Dia bukan katakanlah untuk trik untuk menjimatkan company punya payout apa semua, bukan. Tetapi dia adalah satu fungsi kemudahan untuk anda membuat 3 perkara ini. Sekiranya ada leader, sekiranya anda main sendiri ataupun account sendiri, ataupun anda nak menaja ahli baru. So, itulah kelebihan advance dividend, itulah package kita, itulah strategi yang kita boleh guna pakai di dalam Tuju Extra dengan menggunakan advance dividend. So, saya takkan ambil masa yang lama untuk malam ini. Topik ini hanya setakat ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi besok hari dengan topik yang lain pula, dan kita akan upload rakaman pembentangan ini di dalam YouTube channel kita, iaitu Tuju Extra Official Channel di YouTube dan juga di Telegram. So, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.